Lepas tu kita pergi mana? Hello? Tunggu lah. Hari ni kita akan main Inunaki Tunnel. Ini dibuat oleh Chili Art. Game Chili Art ni dibuat game hantu saja. Game hantu Jepun. Aku harap kita boleh menang pula kali ni. Kita pernah main dah game ni. Game dibuat oleh Chili Art ni. Tapi tak menang. Game tu nama Yuki Onna. Aku tak menang game tu. Kalau apa nak tengok aku main game, abang bagi tahu. Okay, jom mula. Tonight is the night. I have to do this. It is the only way I ever get famous. Aku rasa dia nak rakam pasal gua ni. Gua pula. Terowong. Tanah kan terowong. Kat tu. Okay, kita duduk mana eh? Itu Mr. Bean. Bahasa apa? Bahasa Jepun lah dia. Okay, jom kita masuk dalam terowong ni. Dan ni rekod dah boleh pun. Sini dia kotak ke apa? Masuk. Masuk je lah. Masuk ke mana? Ha? Apa dia? Macam mana? Oh, ni zoom. Right click zoom. No. Tak masuk, tak boleh oi. Tak masuk. Betul. Is the comrade may efface detection on anything with a strong spiritual energy. Lepas tu? Low. Ni tangga tu. Nilau lah aku. Q drop item. Dia berdiri. Ambil. Jom panjat. Tak, aku nak ambil. Yes. Carilah masuk jalan, tak jumpa. Tapi hang nak panjat balik je noh. Ada tangga apa ni? Tak apa, kita fikir kemudian. Seram. Bunyi macam tudang jamban lah. Peluk. Apa punya terowong. Macam gua lah. Wish. Ada 3 jalan. Tak lupa jalan balik je dah. Tapi belah mana tu? Belah kanan lah. Kanan. Tak boleh lari lah. Tak boleh lari. Game ni tak boleh lari. No. Ada siapa-siapa ke? Aku rasa tak kira sesak nak bergelap pun tau. Ni dah lampu kita ambil aku ni. Dia. Apa dia? Oh, hilang. Oh, hell no. Tadi ada benda macam tu. Apa? Kereta? Kereta kah? Atau buruk? Tadi ada bentuk kat sini.
Aku dah mula takut dah ni. Dah takut dah ni. Buat lah lapor suluh ni. Tak pergi jauh. Flashlight pun dekat saya. Tolonglah. Aku dah takut dah ni. Ada bulldozer. Macam mana? Boleh bawa? Boleh bawa kah? I should use this to clear up the path. I need the key. Boleh guna lagi ke? Ni kena cari kunci kan? Kuncinya di mana? Betul tak tahu. Boleh naik tak ni? Boleh lah. Aku dengar macam ada bunyi benda macam tadi. Wow. Menyeramkan. Aduh. Pokok. Macam mana ada rumah jalan terowong? Bro. Tu. Gantung. Macam mana? Tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Tak boleh tolong lah. Aduh. Kunci mesti dekat kau ni kan? Macam mana? Boleh tunduk? Tak boleh. Sebelah rumah dia. Buka. Tak boleh buka. Apa kelam lagi ni? Aha. Yes. Main tarik saja. Tak gini. Kunci kah? Tu. Looks like something used to be here. Maybe I can fit it. Macam mana? Untuk ada lagi, okay. Mungkin juga tu buka pintu kan. Kita tengok. Kan kau tahu buka pintu. Hei. Tu origami. Tolong jangan ada orang belakang aku. Apa berlaku? No. Apa jadi? Ni ikut batu tu dah biar. You throw item. Macam mana? Dia suruh letak balik batu ni kan. Sekejap. Kita dah letak lah. Tolonglah cepat lari. Ambil. Tu boleh bawa satu lah. Ambil kunci. Tak ada inventory tu. Tak apa, ambil lah. Tadi awak bunyi pelik tadi kan.
Gempa bumi pun dah. No. Tak boleh balik. Balik. Macam mana nak balik? Nah. Terperangkap lah ni. Ya orang ni pun tak kata apa. Yes. Okay, dia boleh buat sekarang tak pergi buat lah. Rosak lah kau. Aduh, macam mana ni? Sekejap lagi balik naik kereta ni. Naik lori ni. Boleh? Hai. Selamat aku tak kena belah. Tunggu aku. Kau. Dia nak langgiak aku lah tadi. Sampah ni tu. Ada origami ni. Tak ada apa. Okay. Tinggal hantu. Lepas baca-baca pasti takut jump scare. Kena jump scare pasal aku. Betul lagi ke? Takut dah ni. Uish, bunyi apa? Lari lah tu, lari. Tak boleh lari lagi ni. Nak sudah. Mana? Ni apa? Tu kat liak kalau ni. Takkan terowong macam besar ni ke? 1987. Mati ke? Ni kubok apa? Kobayashi 1942. Nakamura. Nak pula. Nakamura 1966. Lah kubok. Looks like something used to be here. Batu tadi ke? Macam batu tak patung tadi. You coy. Yamato 1974. Iba. Ya. The first person here drowned by the hour. The last person was burned alive by the minute. What? Apa ni? The first person here drowned by the hour. The last person was burned alive by the minute. Aku rasa tahun ni kan kena ikut jam ni. Siapa mati dulu, siapa mati lah kali. Kita cari mati dulu. Takahashi 1978. Macam nak tahu mereka mati sebab apa? Dan mak sudah jahat mau. Takahashi ni kan. Okay, kita cari nak ejah jam ni tak? Edit
Oh, kita tak tahu kita cari sebab dia mati lemah. Tanaka. Tengok Tanaka 1959. Ito 1940. Wish Ito ni awal. Sato 1990. Ni beli lambat ah. Watanabe 1957. Hello. Baik. Jumpa lah. Tak ada apa kan? Tak ada apa kan? Aku takut nak bubuh batu tu tadi. Jom kita cari siapa mati paling awal. 1991 paling baru meninggal. Kita hijau. Okay. Boleh tak? Pintu kunci tak? Wah, apa dia? Kan ada orang gambar lama. Macam mana ni? Oh, bergerak pula. Aku sempat ni betul lah. Sempat ni betul lah. Minit salah lah. Hey yo. Hey yo. Itu buat apa? Itu buat apa? Bina. Oh, pakai muka. Cepat lari. Pasal 12 pelik. Hei, tadi aku nampak macam ada orang tua tu ni. Close the door. Tak boleh. Help me. Help me. Hei. Tolonglah, jangan. Weh, makin dekat ah. Gelap. Hello? Takut. What the hell? Itu. Dia rekam apa? Jom teruskan perjalanan. Tak maulah. Tak mau. Agak tutup pula. Ni pergi mana jalan? Aku ikut jalan ni ya. Kita follow the track. There is something in the van. The door is stuck. Nak cari benda untuk cungkir. Hello? Anybody here?
Anybody here? Row. If only I could find a way to take it down. Ni boleh cungkir van tu. Try tengok. Jom. Weh. Kau buat apa dalam van ni, ha? Buat apa, ha? Tu ambil kepok. Yes. Baunya besar kepok. Ni ketok. Ketok boleh ketok. Tak boleh ketok. Tak boleh pukul je tu. Kalau boleh pukul ni. Sok, ha? Ni kita dekat liang lah. Kau tu dalam gua lah. Sama terowong tu. Cok. Jangan buang kapok. Yes. Okay, jalan kaki. Anjing mati tu lah. Hantu anjing tu lah. Kan ada anjing kena bunuh dengan Mak Sune. Itu apa tu? Ni bro. Oh, kena cari patung. Tak. Duk mana patung? Kita masuk lah ni. Oh. Apa tu? Oh, tempat ambil ayat tu. Lagar. Tak kena ambil baldi tu ke? Tak. It's missing its rope and crank and bucket. 3 benda kena cari. Oh, sini ada batu tak? Jom kita cari. Bucket, crank, rope. Ini apa? Boleh kena nyalakan dulu ke? Banyak benda nampak ni. Oh, ni bucket. Rock. Letak. Letak ni sebab tak ada tali kan. Letak lah. Kena cari tali tu. Ya. Ni mah. Ada kami ni. Yes. Ada hantu merah. Bunuh mereka semua. It's a great Buddhism bell. It seems to be missing the lock used to ring. Oh, dia nak ring lah. Kayu tu aku tahu kat lock ni. Tak tengok. Ini dia kayu. Oh. Ring the bell. Yes. Bubuk bicara panggil hantu. Betul? Aha, crank. Belecok. Kita dah crank. Sekarang ni tali. Tali di mana? Kat lihat tu tengok. Lah tu. Statue tu. Lah. Dia sembunyi kat atas pokok pula. Mana?
Dia jatuh. Okay. Sekarang ni kita kena tali. Tali duduk mana? Kita tak lalu tepi ni kita try lalu. Aku pusing jauh. Tak berjumpa. Bunyi tepuk kaki bengok. Cangkul. Have you ever heard of a woman named Mitsuko? I heard a voice. I know you won't believe me, but just do as I say. Listen, she must be the one who keeps knocking down the Jisoo statue. She hate them to death. I bury one next to the shortest stone lamp so she won't find it. I will tell you well I hate it the second one later. Make sure to dig them up when you find the rest. Yes. Oh, dia sembunyi dalam tanah. Tanam. Ni tali. Okay. Sekarang ni kena cari statue tu dengan tali. Ni jumpa tali statue tu. Dia kita pasang. Yes. Korek. Kita lighter. Okay. Yo. Janganlah. Jangan begitu. Kita cari statue tu je kat mana tak? Kena drop item tu. Lighter kita tak sini ingat ah. Oh sini. Aku main tekan. Jumpa siap. Mana? Yes. Lebur dah. Aku rasa kalau kita buh ni hantu tak main serang kita. Jom kita ni. Kita ambil meti api. Kita ambil lighter. Kena lighter ni kan. Bagi menyala ni. Lilin. Okay. 3. What the hell? Tak mau. Kita naik atas ni lah. Kita naik. Macam mana pun meh. Ni belah mana meh? Di sini. Tengok. Dia suka jalan bahaya. Tak apa ke? Jauh lagi kot nak sampai tu. Aku jalan dekat. Ui, anjing. Poor thing. Tu macam mana? Nah. Belah jalan ke? Aku tengok bunyi pelik lah. Betul balik. Ni kena ikut main. Ya, jalan ni. Jauh ni nak sampai. Oh ni. Terowong. Boleh balik ke? Ish, tak mampu. Betulkah ni jalan balik? Jangan ada hantu depan ni. Tolonglah. Jangan jump scare, aku takut.
Takut. Okay, kita gelap balik. Okay. Apa benda Telefon lagi. Call the police. Yes. Oh, dia kena telefon polis. The police should come any minute now. Pasal kita pergi mana? Hello? Tunggu lah. Nah. Memang mana gila anjing tu? Dua orang. Cakap apa? Damn. At Miyamaka Fukuoka Kiji Fuyo, who goes by the name Oro of Kenji Nam Nam, on a pop. Slow sikit baca. Dan entrance. Oh, polis tu sampai tapi lambat. Dia tak ambil kamera. Tak boleh masuk Troy. Result recording fail. Aku rasa tu dapat bad ending kot. Betul macam mana dapat good ending? What the hell? Aku terkejut gila. Bago. Serigala meh. Aku rasa sebab kita tak tolong anjing tu tadi. Aku tak tahu buat apa. Okay, sampai sini je kot video kita untuk hari ni. Kena seram gila. Okay, terima kasih untuk tengok video saya. Okay, bye-bye.